Okay guys, sekarang dah episod 1 dekat kedai pertama. Kita dekat mana sekarang? Sekarang kita berada di salah satu kedai dealer BMAX yang berada di Melaka. So, kita tunjuk yang apa yang ada dekat dalam kedai belakang ni. Jom. Hai, selamat datang ke Naspik. Macam korang nampak sendiri kat kedai ni banyak gila stiker BMAX. Tu maksudnya kedai ni banyak repair guna barang-barang daripada BMAX. Macam biasa, kedai ni menyediakan servis repair. Tak kisahlah phone korang rosak bateri ke, rosak LCD ke, rosak teruk, macam mana sekalipun korang boleh cuba repair kat sini. Diorang akan settlekan laju-laju. Okey, untuk waktu operasi kedai ni, dia buka daripada Isnin sampai Sabtu, daripada pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. Itu sahaja daripada kedai Naspik ni. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Okay korang, sekarang kita masih dekat episod yang pertama, dekat kedai yang kedua. Kita kat mana? Kali ni kita dekat Lorong Setia 1, Air Kerong, Melaka. So, saya nak tunjuk korang apa yang ada dekat dalam kedai ni. So, jom. Okay guys, so sekarang ni saya dah berada di bahagian depan kedai ni. So, jom ikut saya masuk. Okay guys, so sekarang kita dah berada dalam kedai yang kedua ni. So, korang boleh tengok kat tepi saya ni ada banner BMAX. So, maksudnya korang boleh tukar LCD dan bateri jenama BMAX. So, selain tu, kat dalam kedai ni ada juga jual barangan-barangan gadget yang lain. Contohnya seperti power bank, kabel, ada juga jual casing. So, kalau korang ada masalah bateri dan LCD, korang datang je kedai ni. Okay? Okay guys, sekarang ni ada bersama dengan saya episod yang pertama tapi kedai yang ketiga. So dekat belakang saya, mana lagi seorang? Man. Lupa kita tengah video. Sekarang kita kat mana Man? Sekarang kita dekat Apai Mobile, dekat seksi 2, Yasin Melaka. Oh, so kita boleh masuk kat dalam tak? Boleh lah, tengah panas ni. Jom masuk. Selamat datang ke Apai Mobile Yasin Melaka. Macam korang tengok sendiri, ramai betul customer dekat kedai ni. Sebab apa? Sebab kedai dia bersih dan juga selesa. Kalau korang rosak bateri ke, rosak LCD ke, itu biasa-biasa je. Tapi yang specialnya untuk Apai Mobile ni, kalau korang rosak motherboard, korang hantar je sini. Nanti diorang akan settlekan. Pun korang hidup ke, tak hidup ke, korang boleh cuba hantar dekat sini. Tapi kalau dah total loss, innalillah lah, tak boleh buat apa. Mana-mana yang berminat, saya akan settlekan location dia. Korang boleh datang kat situ dan jumpa korang kat sana. Dan jumpa juga korang untuk next video. Ciao.